khabar semua? So, hari ni aku nak tunjuk jalan motor. Tak ada function pun sebenarnya. Ni lah jalan motor kat KL, dekat Federal Highway. Agak teruk juga. Sebab apa? Aku tengok banyak lopak. Aduh, basah pula kasut aku. Banyak lopak, banyak lubang. Kalau kau tengok longkang ni, kalau hujan, banjir sini. Gila lah. Oh, laju bang. Tengok ada air. Satu lagi, orang cakap bahaya ikut jalan motor. Memang bahaya. Nak lagi kalau kau jalan lepas pukul 7, pukul 8 je tu lah, dah malam kan. Aku cadangkan supaya korang tak ikut lah jalan motor ni. Sebab banyak orang kena sambung tau kat jalan motor. Tak kira lah jalan motor mana-mana. Jalan motor yang ada terowong. Ada jalan motor yang ada terowong. Nak lagi bahaya. Diorang ikat wire dekat ujung tu. Nanti orang langgar tergolek kesian lah. Tak payahlah. Lepas maghrib je, lepas pukul 7, tak payahlah ikut jalan motor. Lantak lah, polis nak tahan ke, tahan lah. Janji kau selamat. Tu je korang kena tahu. Agak gelap juga jalan ni. Jadi kalau malam, aku pernah ikut sekali. Gila gelap. Nampak apa? Nampak terowong-terowong macam ni lah. Aku cakap bahaya. Bila kau dah laju macam ni, kat ujung terowong ni ada ikat wire. Mau tak tergolek kau Korang kena hati-hati lah sikit. So anyway, kalau korang kita tanya-tanya, ini jalan motor untuk Federal Highway, untuk pergi ke arah Shah Alam, Klang, nampak tau, Subang. Di ke arah sana lah semua. Jadi kalau sini lah, rasa favourite spot untuk banjir. Kalau hujan, sini confirm banjir. Ini kalau waktu pergi kerja, balik kerja, dah macam kalah jalan sebelah. Jam gila kat sini, banyak gila motor. Sini pun jam juga. Jam pula. Jam ke benda. Sini pun kalau hujan, banjir kat sini lah. Kat tengah-tengah air bertakung. Ni semua kita lalu kilang-kilang haram. Kilang-kilang Heineken, Carlsberg depan sikit. Ikut tengah-tengah. Nampak Guinness, Anchor, Heineken, Tiger Beer, semua kat sini lah. Aku daripada dulu tertanya-tanya, kenapa dekat Shah Alam, Selangor lah nak cerita. Dekat Selangor tak boleh jual arak tau. Dekat 7E, dekat kedai apa-apa, KK Mart, tak silap aku. Kalau KK Mart tak tahu dekat Shah Alam ke tak. Dekat 7E lah. Mana tak ada arak, semua tak ada arak dekat Selangor. Memang tak ada langsung jual. Tapi kilang dia dekat Selangor. Korang tak boleh tu. Daripada dulu lagi aku tertanya-tanya kenapa macam tu. Kilang ada kat Selangor, tapi arak tak boleh jual kat Selangor. Serupa je, sama. Nak nyang siang pau. Nampak tau. Lopak-lopak kat sini bahaya kalau korang gilik. Korang panggil tu hydroplaning. Hydroplaning tu maksudnya kalau kau gilik air laju, kau macam terapung tau. Antara air dengan jalan tu, kau terapung. Sebab kau laju sangat kau terapung, maknanya kau corner tak effect. Tu bahaya. So anyway guys, aku nak cerita sikit masa dulu. Dulu aku pernah pakai scrambler tau, DTM 150. Aku pernah pakai sekejap. Time tu aku UiTM dekat Puncak Alam. Aku bawa balik rumah sewa apa ke sana semua kan. Aku pernah tergolek. Golek apa? Golek bodoh. Dekat sini lah, kat tepi ni, kat jalan straight ni, aku tergolek. DTM tu terbalik weh. Dia punya handle bengkok. Kau tahu kenapa? Sebab aku punya lampu time tu, lampu belakang, lampu merah, terbakar. So aku pun macam ni dah lah malam, gelap, hujan pula. Aku tengok belakang, cakap alamak gelap lah. Okey lah, aku pasang signal. Pasang signal macam ni kan. Pasang signal. Lepas tu aku tengok belakang, dah tengok signal tu on ke tak. Okey, dah on. Tengok balik depan, aku kat atas rumput lah. Berdebab tergolek. Aduh, kelakar gila. Tapi sakit gila lah. Tu first time aku tergolek. Aku punya tepi, aku punya pinggang berdarah. Belakang aku dah sipit. Time tu aku pakai pouch bag. Pouch bag tu ada baju aku. Dia selamatkan belakang aku lah. Time tu alhamdulillah, aku memang bersyukur. So anyway guys, inilah jalan motor. Kau tengok macam mana. Kalau tidak kat dalam tu dia baru siap kan. Dia bagi macam ni. Bahaya.
ke kiri. Ya, ke kiri. Ini tempat basuh motor famous juga ni. Apa nama dia aku tak tahu. Ramai juga orang pergi. Weh, kedai motor tu dah tak ada. The hell. Ni kat Batu Tiga ni. Yelah, dah tak ada. Bukan agak famous juga ke kedai motor. Indah tu kot aku rasa. Tengok jalan motor dia. Ada kesiannya. Serius weh, dah lama gila weh macam ni. Lepas tu tak boleh nak marah lah kalau motosiklis ikut jalan kereta kan. Jalan motor pun macam ni, macam mana nak ikut oi? Bahaya kot. Kalau yang baru-baru tak kenal lagi jalan ni kan, bahaya gila kot. Kau tengok beza ni dengan sana. Mana kau nak ikut? Sana lah kan. So anyway guys, lepas dah habis lebuh raya persekutuan tadi, dah masuk ke arah Shah Alam ni. Dia punya jalan motor cantik. Kat sini lah dah start depan ni. Depan ni dah okey lah. Tadi tu je lah yang belakang tu. So anyway guys, aku rasa sampai sini je episod ni. Dengar aku membebel pasal jalan motor. Okay lah, thanks for watching. Ciao.